Hai, have a nice day. Untuk plaster ceiling, kalau anda tengok dia agak berbeza sedikit daripada biasa yang orang buat lah. Biasa kalau orang buat, orang akan sama size dia punya depth kedalaman dia sama dengan tabletop lah untuk plaster ceiling. So, kalau depth tabletop 600mm, dia tambah lagi ada 200mm untuk lebihkan dia punya plaster ceiling untuk letak dia punya downlight dia kat sini. Okay? Cerita dia macam ni. Kalau saya tutup lampu ni, anda akan nampak gelap sikit lah. Okay. Jadi kalau saya plumb laser, anda akan nampak dia punya kedudukan dia memang keluar daripada range tabletop lah. So kenapa pattern macam ni? Sebab owner nak dia punya downlight ni cover sekali dekat bahagian depan fridge cabinet. Sebab top cabinet dia punya depth dia dalam satu kaki je. So dia akan sampai paras laser sajalah. Kadang-kadang akan sampai paras tu je lah. Top cabinet, nampak tak saya punya laser tu. Okay, dia sampai paras tu saja atau mungkin lebih sikit. Tapi untuk fridge cabinet, biasanya dia akan sama depth dia dengan tabletop lah. So biasanya kalau orang buat plaster ceiling sama dengan tabletop. Jadi kalau ada downlight yang macam ni dekat bahagian bawah plaster ceiling, normally dia hanya akan tembak cahaya tu dekat depan pintu top ataupun wall cabinet sajalah. Dan biasanya dekat bahagian fridge dia akan agak gelap sikit ataupun malap sikit. Jadi salah satu cara untuk anda buatkan pintu kabinet fridge ni pun nampak cahaya ataupun naik seri dia, anda boleh buat pattern plaster ceiling pattern macam ni lah. So boleh buat dia punya depth dia dalam 800mm dan boleh letak downlight dekat depan betul-betul center untuk fridge punya pintu lah. Okay, tak center pun tak apa, yang penting cahaya ni boleh tembak kena pintu pun dah okay. Jadi itu saja untuk saya share pada kali ni. Ingat, untuk anda yang nak buat renovation bagi dapur, make sure anda dapatkan dulu consultation daripada pihak kitchen cabinet supaya anda tak buat kesilapan yang major lah, yang mana kalau anda buat, anda terpaksa invest kali kedua untuk kitchen cabinet anda dan terpaksa lagi invest 2 kali, so dah rugi kat situ. Jadi ingat, untuk dapatkan kitchen cabinet anda boleh contact saya. Itu saja daripada saya. Have a great day. Bye.